Perhimpunan Solidariti bersama dengan Datuk Seri Najib. Waktu itu antara pembahas adalah Datuk Seri Azrina, sekarang ni Menteri Undang-Undang, yang pada waktu itu menjadi penasihat undang-undang kepada Datuk Seri Ismail Sabri, dan basically dia tikam depan-depan lah. Yalah. There was a frontal attack. Maknanya dia patut buat kerja tu, not me. Ya. Lepas tu saya lantik dia macam Syahrin. Saya lantik dia jadi pengarah ekonomi. So apa-apa dia beri saya lah tentang ekonomi. So Azlina patutnya dia lah ambil tanggungjawab tu. Tapi dia tolak kepada saya lah. Dan sekarang pun dia tak buat apa-apa pun. Saya nak, mungkin kalau tak ada apa-apa daripada Syahrir, saya nak rumuskan bab ini dengan mengimbas kembali kepada your style lah, Tok Sri, dan kesan politiknya. 2004 Datuk Seri Anwar Ibrahim menang appeal yang last di Federal Court 2-1.